Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat sejahtera. Alhamdulillah kita bertemu sekali lagi dalam podcast Study at UIS. Kali ini untuk membincangkan satu topik yang menjadi isu utama ataupun menjadi pertaruhan utama sesebuah universiti, iaitu tentang PDP, bertemakan Teaching to Transform, Learning to Lead. Dan bersama kita pada podcast hari ini adalah 3 kuntum bunga yang kesemuanya nampak indah-indah belaka dalam batik. Yang pertama adalah dekatan dengan saya, Profesor Madya Dr. Zeti Nurzuliana Rashid, Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Pengantarabangsaaan Universiti Islam Selangor. Di tengah adalah Saudari Umi Kalsum bin Muhammad Emla, wakil pelajar dan juga timbalan yang dipertua Majlis Perwakilan Pelajar UIS, dan di hujung sana ialah Dr. Juzlinda binti Muhammad Ghazali, Dekan Fakulti Multimedia Kreatif dan Komputeran Universiti Islam Selangor. So apa khabar Dr. Zeti, Dr. Juz dan Umi? Alhamdulillah sihat. So alhamdulillah, saya ucap terima kasih kerana di dalam apa orang kata masa yang masing-masing terisi dengan tugas, dengan tanggungjawab, sudi bersama-sama memenuhi undangan podcast Study at UIS pada kali ini. Dan kita akan bermula membincangkan tajuk yang sangat pentinglah bagi sesebuah universiti. Universiti ni yalah, kadang orang tengok cantik, kadang orang tengok dari segi apa orang kata yuran, tapi bagi saya yang paling utama, universiti ni adalah tentang pendidikan lah. Tentang pendidikan, tentang bagaimana kita sebagai pelajar misalnya yang masuk ke universiti untuk belajar melalui journey itu. Dan saya fikir tajuk ini sangat relevan, iaitu belajar ni bukan sekadar belajar, tapi belajar untuk kita kata untuk memimpin, teaching, learning to lead, dan mengajar tu pula bukan sekadar mengajar saja, tetapi untuk transform. Dan sudah tentu bukan posisi saya lah untuk memberi tafsiran kepada slogan ini. Kerana itu kita membawakan 3 panel yang mewakili orang kata kelompok masing-masing. Dr. Zeti, Profesor Madya Dr. Zeti Nurzuliana Rashid adalah mewakili kelompok pentadbir pendidikan atau pentadbir pengajian di universiti, Timbalan Naib Chancellor. Dr. Juzlinda mewakili kelompok pentadbiran dan pelaksana proses pendidikan itu di peringkat fakulti. Dan Saudari Umi adalah kita kata klien lah, kalau dalam konteks perniagaan ni klien lah, yang merasai orang kata proses pendidikan itu sebagai pelajar. Jadi saya mula dengan Dr. Zeti dululah sebagai Timbalan Naib Chancellor Akademik Universiti Islam Selangor. Bila kita sebut teaching to transform, apa mungkin yang terlintas di fikiran doktor? Teaching to transform ni macam YB pun ada doktor kan? Kan? Sila doktor, mungkin doktor boleh masukkan idea doktor ke situ. Okey, terima kasih kepada saudara moderator Encik Adib ya. So bila saya melihat kepada teaching to transform tu, memang kita nak jadikan, bukan teaching tu kita dah faham dah, istilah teaching tu mengajar kan. Transform tu sendiri mengubah. So mengajar untuk mengubah. So apa dia yang dikatakan teaching to transform tu sendiri? Sebenarnya kita berbalik kepada misi dan juga visi UIS tu sendirilah. Kalau kita kata UIS ni satu IPT Islam, maksudnya kita nak mengubah suatu karakter pelajar lah ataupun mahasiswa, yang mana kita nak membentuk karakter sebenarnya daripada pelajar-pelajar itu ialah datang dari sekolah kan, sekolah yang berbagai. So bila masuk dalam konteks universiti ini, mungkin sememangnya pertama sekali matlamat utama adalah mendapat satu ilmu lah. So berbalik kepada teaching to transform adalah mengubah, maksudnya mengubah satu perubahan dalam hidupnya dari segi kata etikanya ataupun sahsiah peribadinya. Sebab saya sangat tertarik dengan platform ataupun kita panggil tagline universiti lah kan, untuk menjadikan da'i ulama mumarak. Itulah sebenarnya hasrat yang kita nak jadikan UIS ini adalah satu
suasana ataupun tempat yang memberi satu pengalaman yang bermakna. So bila saya sebut tentang pengalaman bermakna, itu proses pengajaran lah bermulanya. So bermula itu daripada siapa? Bermula daripada guru. Maksudnya pensyarah yang kita kata yang sangat dekat dengan pelajar kita sendiri lah. Sebab bila fungsi kita faham sebagai guru, sebagai nak mendidik lah, saya kata saya pun background cikgu kan. So saya rasa saya nak mendidik anak-anak saya di UIS ini adalah menjadi orang ataupun menjadi orang yang orang kata berilmu, beramal dan juga berbakti pada masyarakat sebenarnya. So pandangan saya yang awal ni, Cik Adib, saya rasa teaching to transform perlu difahami orang kata di segenap aspek. Maksudnya kalau kita bergelar sebagai seorang pensyarah, maksudnya kita kena tahu apa peranan dan fungsi kita sebagai pensyarah untuk memberi transform kepada perubahan yang kita katakanlah kita nak at the end lahirnya dai, ulama dan umara yang kita impikan tu lah. Itu sahaja. Maknanya kalau kita boleh visualkan pelajar ada pelbagai karakter, dia masuk ke dalam satu terowong which is Universiti Islam Selangor, dan bila dia keluar di hujung terowong itu dia adalah orang yang sudah diacuankan dengan acuan Universiti Islam. Maksudnya acuan tu mungkin next lagi lah kan. Kita tengok apa acuan dia. Acuan dia. Ibaratkan analogi macam tu. Alright. Okey. Terima kasih Dr. Zeti, satu penerangan ataupun satu huraian yang bagi saya compact lah. Compact, dia tak panjang lebar, dia tak pendek, tapi sampai doktor. Sampai. Okey, baik. Saya nak pergi kepada Dr. Juz dulu sebelum pergi kepada Umi. Dr. Juz ni adalah individu yang telah pun melalui pengajian pra-siswaza. Kemudian Dr. Juz buat master pasca siswaza, Dr. Juz buat PhD pasca siswaza. Maknanya Dr. Juz ni adalah pelajar yang memang dah lama belajar lah. Dan saya percaya Dr. Juz pun masih melihat diri Dr. Juz sebagai pelajar walaupun sudah bergelar pensyarah, bergelar dekan, sebab belajar ni memang tak habis kan. Jadi kalau boleh Dr. Juz tafsirkan pula bahagian kedua daripada slogan kita tadi. Dr. Zeti dah contribute dari segi teaching to transform. Dr. Juz mungkin dari segi learning to lead. Kebetulan Dr. Juz adalah leader sekarang, leader akademik di fakulti kan. Jadi macam mana daripada seorang pelajar yang melalui orang kata journey pendidikan yang panjang itu dan kemudian menjadi pentadbir ataupun menjadi orang kata bos lah di fakulti yang perlu memimpin universiti ataupun fakulti. Sila Dr. Juz. Baik, terima kasih Cik Adib. So yang ni mungkin personal sharing lah ya. Ya. Okay, so learning to lead. So saya percaya kepimpinan ini tidak muncul secara tiba-tiba lah. Kan ia dibentuk perlahan-lahan melalui proses pembelajaran, pengalaman dan juga pendedahan. Jadi sebenarnya memang saya tak terfikir langsung untuk saya memimpin sebuah fakulti di universiti. Tapi saya ingatlah semasa zaman saya di pra-siswaza, saya buat bachelor saya di Manchester, United Kingdom. Dan mungkin sebelum tu pun di peringkat sekolah menengah, saya memang seorang yang aktif lah, aktif dalam persatuan pelajar. Saya suka terlibat dengan program-program sukarelawan. Jadi di situ bermulanya saya belajar untuk mendengar. Belajar untuk mendengar. Memerhati, berfikir secara kritikal, dan juga membuat keputusan secara kolektif lah. Jadi dan mungkin setelah itu, setelah di peringkat pra-siswaza, mungkin di peringkat pasca siswaza, dia punya situasi dia sedikit berbeza lah. Sebab pada ketika saya sudah berkahwin dan mempunyai anak-anak lah. So dia punya cabaran tu berbeza sedikit. Tapi cuma saya nak menekankan bahawa ia sangat penting untuk kita belajar memimpin diri sebelum kita memimpin orang lain. Kan? Jadi sebenarnya pada waktu proses-proses yang kita lalui itu, mungkin pada ketika itu kita tidak sedar bahawa di situlah bermulanya latihan kepimpinan dari peringkat awal sehingga sekarang. Jadi walaupun saya masih lagi learning to lead, sebab ia merupakan proses yang kita berterusan belajar. Dan saya mengharapkanlah dengan peranan yang saya pegang pada ketika ini, bukan saja saya learn to lead,
Tetapi saya juga harap dapat teach to transform, khususnya anak-anak pelajar di FMKK dan juga rakan-rakan sekerja lah, agar mereka dapat melihat dan menggilap kepimpinan yang mereka sendiri ada. Saya sangat tertarik bila Dr. Jus kata bila kita belajar untuk memimpin ni, sebelum kita fikir nak memimpin orang lain, yang utamanya memimpin diri kita sendiri. Itu sangat tajam tu doktor, macam mana. Yalah, sebagai pelajar kan, kita orang muda, kadang-kadang kelas pukul 8, alah malas lah. Disiplin tu adalah isu memimpin diri sendiri. Dan Umi dia faham lah, dia senyum je kan dari tadi kan. Maknanya Umi, ni saya nak pergi kepada Umi pula lah. Umi masih seorang pelajar, dan Umi bukan pelajar yang biasa-biasa. Sebab Umi juga adalah seorang timbalan YDP MPP UIS. Maknanya YB lah kalau kat kampus ni. Sibuk dengan macam-macam program, macam-macam aktiviti, mesyuarat dan sebagainya. Jadi kalau Umi lah, bila orang kata learning to lead, kan, jadi apa cerita Umi, apa kisah Umi? Tadi kita dah dengar kisah Dr. Jus, dan juga tafsiran Dr. Zeti. Umi pula mungkin boleh share sebagai orang yang sedang melalui era belajar ni kan. Sila Umi. Terima kasih Encik Adi share. Sebab saya agak gemetar sedikit, saya diapit sebenarnya, diapit oleh Dr. Zeti, Dr. Juzlinda, orang-orang hebat lah. Jadi mungkin sharing saya ni agak tidaklah bermakna sangat, tetapi daripada soalan Encik Adib tadi, satu benda lah yang saya boleh katakan tentang teaching to transform, learning to lead, sebenarnya sangat memberikan satu peranan yang sangat besar lah dalam diri saya sebagai seorang pimpinan pelajar, sebagai seorang pelajar. Kalau kita sebut tentang learning to lead, kan Encik Adam, Dr. Zeti, Dr. Juzlinda, learning to lead ni seperti mana yang Dr. Zeti kata, Encik Adib kata, Dr. Juzlinda kata, kita sebelum nak memimpin, kita perlu memimpin diri kita juga. Diri kita dulu perlu dipimpin sebelum kita dapat memimpin orang lain. Jadi untuk memimpin orang lain ni, saya lah sebagai pemimpin pelajar, kita perlu ada sesuatu sebelum kita nak memimpin seseorang. Sebab saya percaya kalau kita tak ada sesuatu untuk kita berikan kepada orang, macam mana kita nak memimpin orang? Dan sebenarnya Dr. Zeti, Dr. Juzlinda, Encik Adi, satu aktiviti ataupun satu suasana yang saya dapat lihat lah sebagai pimpinan pelajar, dan sebelum lagi saya naik sebagai pimpinan pelajar, sebenarnya teaching to transform ni ada sebenarnya dalam diri pelajar. Saya lihat mungkinlah nak kata tentang bertanding antara pelajar ni, nak lihat siapa yang lebih bagus. Tetapi kalau di UIS, saya melihat satu suasana mereka yang ada kemahiran, mereka yang ada kefahaman ini, mereka seronok nak ajar orang lain. Jadi sebenarnya teaching to transform dan learning to lead ni, dia berkait rapat dalam diri mahasiswa UIS. Jadi itu satu benda yang saya nak highlightkan lah. Dalam soalan pertama Encik Adib ini, dalam diri mahasiswa, saya pun berada di pimpinan pelajar, kami dapat melihat pelajar-pelajar yang berkemahiran ini, mereka belajar, kemudian mereka eager, seronok nak mengajar orang lain, nak melahirkan lebih ramai pimpinan-pimpinan lah. Itu satu benda yang saya sangat syabas lah saya katakan kepada mahasiswa UIS, benda yang sangat positif dan perlu diteruskan. Betul lah, itu culture yang saya fikir memang kita terapkan. Betul. Sebab kita nak memberi manfaat kepada manusia. So kalau kita ada kelebihan di sini, kita menyampaikan kepada rakan-rakan yang lain. Betul, makna hidup dengan memberi. Betul. Kalau tidak memberi, apalah makna hidup tu. Sebab tu saya lebih suka, kita ni masuk dekat universiti kan, memang kita fungsi utama mak ayah kita hantar untuk belajar. Tapi sebenarnya kita mencipta pengalaman. Maksudnya daripada pengalaman tu kita garap untuk kita lebih matang. Kan, bila macam Umi kata kan, okey dia jadi mahasiswa, tak kisahlah kita pegang apa-apa jawatan di kampus pun, saya rasa kita, macam saya sebagai pensyarah ataupun sebagai pentadbir lah di universiti ni, saya rasa apa aim kita untuk membina pengalaman, nak beri pengalaman sebanyak mungkin yang boleh pelajar tu garap, at the end dia boleh apply dalam dia punya, orang kata, kehidupan yang akan datang, ataupun pergi kerja mana-mana pun dia boleh survive. Maksudnya istilah saya, bila saya sebut tadi, saya sukalah bila Umi kata dia belajar pun memang dia rasa dia sendiri pun transform diri dia, dan juga dalam masa yang sama dalam proses pembelajaran itu dia boleh
mendapat orang kata pengalaman yang banyak lagi dia garap dan boleh apply kan Umi kan. Maksudnya dalam suasana kerja nantilah. Dan saya nak share Cik Adib, kita macam tak kekok. Saya tengok pelajar-pelajar US ni bila contohlah Umi kan daripada semester 1 kita nampak tahu macam dia takut-takut kan. So bila semester, saya selalu tanya pada pelajar kan, awak ni semester berapa? Saya semester 2. Oh patutlah muka awak macam takut-takut kan. Kalau dah masa semester 5, semester 6 dah nak keluar tu kan, saya nampak kematangan itu ada. Sebab apa? Mereka itu mungkin telah diasuh, telah diberi orang kata sebanyak mungkin ilmu dan juga pengalaman di universiti, itu dah membina dia punya kematangan diri. Untuk saya kata tak apa, awak dah standby kerja nanti, saya yakin awak memang akan boleh apply dalam dia punya kehidupan. Saya nampak macam tu Cik Adib. Maknanya berdasarkan apa yang Dr. Zeti, Dr. Juz dan Umi sebut sebentar tadi, berkongsi sebentar tadi, bolehlah kita rumuskan bahawa pendidikan ni sebenarnya dia satu proses. Bila kita kata teaching to transform, learning to lead, ni dia adalah satu proses yang kompleks yang memang perlu melalui satu sistem pengurusan pendidikan yang komprehensif lah. Betul. Bukan semata-mata sekadar hari ni saya nak belajar memasak, saya belajar saja begitu. Dia ada proses masuk kelas kan, duduk. Sebab saya nak bawa kita ke apa orang kata, ke isu yang seterusnya, iaitu sebab sekarang ni saya rasa Dr. Zeti, Dr. Juz dan Umi pun perasan ramai orang skeptikal sebenarnya. Kan, kalau contohlah kan, kalau saya nak belajar, katakan nak belajar memasak contohnya, kenapa nak kena masuk buat katakan ijazah sarjana muda seni kulineri, sedangkan saya boleh hands on terus di YouTube pun banyak dan sebagainya. Itu yang saya rasa macam dia pendidikan ni dia tak semudah kita cari knowledge saja, dia melalui satu proses juga. Mungkin Dr. Zeti boleh kembangkan lagi lah tentang budaya sekarang ni yang mengatakan bahawa sebenarnya tak perlu ke universiti, kita boleh belajar sendiri. Tak salah sepenuhnya, tapi mungkin Dr. Zeti nak ulas lah pandangan ataupun trend pemikiran dia macam itu. Okey, terima kasih. Dan saya sebenarnya, gila kita tengok trend sekarang ni kan, banyak remaja mungkinlah lepasan SPM dia kata aku ni nak buat apa lepas ni kan. So kan ada juga berfikir-fikir macam tu. Even anak buah-buah saya pun memang macam tu pun. Dia kata lepas ni nak buat apa, dia macam belum ada satu istilah dia nak buat sesuatu perkara yang dia rasa macam journey yang nampak orang kata smooth lah. Mungkin kita sebagai orang kata golongan dewasa ataupun dah lama berkecimpung dengan universiti ni, kita nampaklah fungsi itu relevan ataupun tidak untuk mahasiswa sekarang kan. Tapi bila berbalik kepada data-data yang lepas, kita dapat mendapati kebanyakan daripada artikel, jurnal dan sebagainya, memang rata-rata pelajar tak minat. Mungkin ada sesuatu yang kenapa dia tak minat. Mungkin dari segi aspek program ke, aspek penyampaian ke, aspek apa keperluan pelajar tu nak sebenarnya. Kita pun kena mengambil kira juga kan. Saya selaku orang kata pentadbir akademik, saya berfikir juga apa sebenarnya pelajar nak sebenarnya. Kalau kita lihat daripada fungsi universiti secara aspek yang kita luas, itu adalah proses yang kita nak, kita dah memberikan kurikulum yang orang kata cukup lengkap lah pada pelajar kan. Maksudnya di universiti itu sendiri ada memberi nilai tambah teknikal, aspek-aspek teknikal dan aspek kurikulum, dan diadun dengan kurikulumnya kan. Maksudnya bab kata tadi, kita kata proses yang berterusan. So bila berbalik kepada fungsi universiti itu sendiri, pandangan saya kerelevanan itu memang masih ada. Sebab saya rasa kita tak sah lah kalau kita Google je kan. Sekarang ni lagilah dunia AI kan. Kita AI, kita guna ChatGPT, dapat ilmu kan. Tapi saya rasa kurang lengkap. Maksudnya istilah saya kurang lengkap itu tanpa kita bertalaki dengan seorang guru. Maksudnya masih lagi fungsi relevan seorang guru itu menyampaikan sesuatu kan. Macam saya diasuh macam tadilah Dr. Zul kata, saya kalau saya tak pergi belajar dan proses-proses yang kata berapa peringkat ni, saya rasa diri saya tak lengkap kan. So macam Umi cakap juga tadi kan. So saya rasa benda itu adalah proses bagaimana satu buah universiti itu membentuk orang kata jati diri ke, kepribadian ke, sahsiah sikap pelajar tu sendiri. Sebab apa? Kalau di UIS ini, selain daripada kita mencipta satu kurikulum kan, kita dah banyak mereka bentuk kurikulum pelbagai, Dr. Juz kan. Maksudnya kita adun dengan major minor yang berbeza. Contoh pelajar FPPI, pelajar FPPI lah contohnya kan, dia belajar dakwah, mungkin dia ada minornya dengan komunikasi, ataupun Quran Sunnah mungkin minornya dengan adalah pelbagai disiplin ilmu bidang yang lain. Contohnya fakulti pendidikan, minornya multimedia. Dr. Juz tahulah multimedia macam mana
mana kan. So itu adalah sebenarnya aspek kurikulum. So di UIS juga kita ada pelbagai program kan Umi kan. Ada kelab persatuan, saya rasa berpuluh-puluh lah kelabnya kan. Rasi bagi tahu 48 kan, banyak kelab-kelab di UIS tu kan. So saya rasa bila kita teliti aspek proses itu, sebenarnya proses itu bukan hanya bentuk satu hari. Maksudnya daripada pelajar semester 1 sampai semester 7 saya kata tadi kan, bila dah keluar intern, maksudnya proses itu berlaku secara berterusan. Dia bukan spontan. Okey, hari ni saya nak jadikan awak ni menjadi golongan yang berilmu beramal, tak boleh. Maksudnya itulah fungsi sesuatu universiti yang saya katakan masih relevan. Dan juga sekarang ini macam saya di peringkat antarabangsa, saya banyak membuka peluang untuk pelajar pergi exchange student. Mungkin Cik Adik pernah dengar kan program mobility kita berpelbagai kan. Kita ada hantar pelajar ke ke Turki, ke Indonesia, ke Brunei, ke Thailand. Sebenarnya untuk apa? Kita nak menjadikan pelajar itu satu kata budaya kan. Exchange budaya, exchange pengalaman, kepengetahuan dengan pelajar di tempat lain. So ini adalah sebenarnya nilai tambah untuk membentuk pelajar itu sebagai orang kata berbalik pada tadi lah, da'i ulama dan juga umara. Okay.